Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Noh nak buat ayam goreng kunyit yang warna kuning golden cantik aja lepas goreng. Rangup dekat luar, tapi dekat dalam isi ayam masih lembut dan juicy, memang nice. Menu ayam goreng kunyit ni nampak simple, bahan pun simple. Tapi selalu orang fail bila warna jadi pucat atau gelap pahit, ayam jadi keras, serat minyak pula tu. Dan sayur pula cepat lembik dan berair. Jadi, Cik Nom buat versi yang paling konsisten sesuai untuk home cook. Bahan pun relax je, tak banyak. Kalau korang nak tahu, boleh tengok video ni sampai habis dan cuba buat sendiri dekat rumah. Cik Nom dah try, memang menjadi. Dan satu family suka sangat makan hasil daripada resepi yang terbaru ni. Kalau ada sambal belacan dengan kicap, memang padu. Dah macam makan dekat gerai dah. Okey, kita mula dengan ayam. Cik Nom guna 2 ketul bahagian dada, berat dalam 400 gram. Boleh guna bahagian lain, tak ada masalah. Hiris memanjang dulu, lepas tu potong pada cube 2 ke 3 cm. Kalau korang suka jenis yang rangup, boleh potong nipis sikit. Potongan ni kalau kecil cepat rangup, kalau potong besar, lebihlah sikit juicy. Ikut selera masing-masing. Masuk dalam mangkuk. Cik Nom ambil 2 ulas bawang putih, parut halus. Sekarang kita buat minyak kunyit. Yang ni dipanggil bloom. Simple aja. Panaskan 3 sudu besar minyak masak. Api kecil ke sederhana. Lepas tu masukkan setengah sudu besar serbuk kunyit. Kacau dalam 5 ke 8 saat sahaja, jangan lama. Kalau nak warna tu bagi pekat sikit, bolehlah tambah lagi kunyit. Tapi jangan lebih sangat. Dah kacau, terus tutup api, alihkan dan biar suam. Tujuan bloom ni nak bagi warna tu kekal cantik dan flavor lebih meresap. Lepas minyak bloom dah suam, tuang atas ayam. Lepas tu korang gaul lah sampai bersalut rata. Checkpoint dia, jangan sampai kunyit tu gelap, nanti rasa pahit, warna pun jadi tak elok. Masukkan setengah sudu kecil gula dan serbuk seasoning. Ni garam masuk setengah sudu kecil dulu. Kurang masin nanti kita boleh tambah. Lepas tu gaul lah biar sekata. Dan akhir sekali masuk 1 sudu besar tepung jagung. Perapan ni janganlah tambah sos tiram ke kicap ke, nanti warna jadi gelap dan tak menariklah lepas goreng. Kalau ayam jadi berair masa nak goreng, korang tambah je lagi 1 sudu kecil tepung jagung supaya salutan tu tak luntur. Okey, sekarang kita prep bahan untuk sayuran. Mula-mula cincang 2 ulas bawang putih. Masakan ni memang kena prep awal-awal. Nanti tak kalut sebab masaknya tu cepat aja tau. Bunga kobis agak-agak je nak banyak mana. Mula-mula leraikan kelopak tu, lepas tu trim batang sikit dan potong kasar. Kalau korang nak ganti dengan kembar yang tak seiras dia pun boleh. Brokoli. Sedap juga. Kacang panjang agak-agaklah dalam 5 batang macam tu. Potong 2 inci. Lobak merah, setengah batang aja. Hiris potongan julienne atau orang kata mancis. Orang Kedah panggil guruih. Guruih tu mancis lah. Pernah dengar tak? Cabai besar, cili merah besar ni. Cik Nom suka buang biji dulu, potong kasar. Dan bawang Holland ataupun bawang Bombay pun boleh, tak hal punya. Hiris kasar. Okey, dah siap pun sayur semua. Sekarang dah boleh goreng ayam. Panaskan minyak yang agak banyak sampai ayam tu boleh terapung. Dan kita goreng ikut batch. Jangan penuhkan kuali. Bila minyak dah betul-betul panas, korang masukkan ayam perlahan-lahan sambil leraikan masa jatuh dalam minyak tu. Biarkan ayam 40 ke 60 saat tanpa kacau dulu supaya permukaan tu set. Lepas tu barulah korang kacau perlahan dan goreng sampai kuning keemasan. Goreng ni jangan sampai terlalu lama, takut keras. Okey, sebelum angkat, besarkan api dan kerap kacau.
Dah golden macam ni, korang angkat dan toskanlah atas penapis. Luar dia memang bunyi kerup-kerap bila ketuk, dalam pula masih lembut. Kalau kita toast atas tisu yang tebal, steam tu boleh naik semula pada ayam dan jadi cepat lemau. Jadi seeloknya kita guna je penapis macam ni. Sambunglah goreng sampai habis. Kenapa goreng ikut batch? Kita tak nak crowdkan kuali. Nanti suhu jatuh, ayam serap minyak, coating tertanggal, jadi keras dan warna pun jadi pucat. Lepas tu kita masukkan sayur, goreng api besar. Seeloknya masuk bawang putih dulu sampai wangi. Lepas tu baru masuk sayur. Cik Nan terlupa pula. Kacau laju-laju 30 sampai 60 saat saja supaya sayur kita kekal rangup. Tips penting goreng sayur, api besar, masa gorengan tu pendek, barulah tak berair. Kalau api tu kecil dan masak lama, sayur jadi lunyai lah nanti. Okey, batch ni Cik Non goreng bawang putih dulu. Barulah goreng sayur-sayur lain. Satu lagi cara nak perasakan sayur, korang boleh gaul dengan bekas perapan ayam. Okey, last sekali, ni cara yang special. Keluarkan semua minyak daripada kuali. Masukkan balik ayam goreng dan juga sayur. Lepas tu kita toast. Toasting gaul cepat 10 ke 15 saat saja dan lepas tu tutup api. Kalau gaul lama-lama, ayam jadi keras pula dan sayur pun layu. Kita nak dia keserasian je gitu. Dah siap dah, boleh hidang. Makan dengan nasi putih panas memang cukup sedap. Kalau ada pula sambal belacan dan boleh letak kicap sikit, ikut selera. Nak lebih lengkap, boleh tambah telur mata. Panas-panas makan ramai-ramai kan? Memang terbaik. Okey, macam biasa kita recap tips penting. Yang pertama, minyak kunyit kacau 5 ke 8 saat saja. Terus alihkan periuk dan tutup api. Yang kedua, kalau ayam berair sebelum goreng, tambah lagi 1 sudu kecil tepung jagung untuk pekatkan semula. Ketiga, goreng ayam ikut batch. Jangan overcrowd kuali. Nanti suhu minyak jatuh. Keempat, goreng api besar, kerap kacau sebelum angkat. Hasilnya ayam akan rangup di luar dan juicy di dalam. Kelima, goreng sayur 10 ke 15 saat sahaja, api besar. Hasilnya sayur rangup dan tak berair. Okey, nampak menarik tak set ayam ni? Selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye!